Akibat nak jadi pemain sendiri guys, hari ni bawa masalah. Hai korang, bersama Abang GQLC. Seperti biasa di channel Abang ni banyak memaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog, dan Abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula guys. Seperti di awal video tadi, Abang beritahu akibat nak jadi pemain sendiri bawa masalah. Tapi sebelum Abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas. Trouble guys, trouble. Semalam aksesori yang abang beli tu sampai. So abang super excited sangat nak pasang. Tapi abang tahu pemasangan dia memang sangat mudah, tetapi waktu dia orang Loctite ataupun kunci skru tu abang tahu sangat ketat. Sebab dia menggunakan torque daripada manufacturer. So dia orang kunci guna torque memang super tight lah, super ketat lah. Dan abang guna tools yang ada kat abang. Walaupun abang tahu dia tak akan berjaya, tapi abang push dia juga. So trip skru tu loose guys, jam. Masalah dia bukan satu skru yang loose guys, 2 biji skru loose. So memang trouble lah. Sekarang ni abang nak kena cari kedai untuk cuba buka lah dulu. Harap-harap boleh buka. Kalau tak damage skru tu, maybe kena beli lain. Tapi kalau tak boleh buka, lagi masalah guys. So macam biasa, setiap kali abang nak keluar, sekarang ni abang dengan guruh stres juga, tapi nak buat macam mana, abang punya planning memang abang nak kena settle masalah ni guys. So abang share dekat korang equipment yang abang nak pakai hari ni. So hari ni abang akan guna satu helmet KYT. KYT apa ni, tak ingat dah. Waktu ni abang pergi dekat RCB, masa dia orang buat event, so dia orang bagi dekat abang satu helmet. So helmet ni tak pernah pakai lagi, so hari ni abang akan pakai. So jom unboxing dia dulu guys. So dia pakai clear punya visor. So abang tak nak tukar lah, sebab abang punya ada satu visor yang abang dah cuba tukar kan. So abang ada cuma masukkan satu, apa ni panggil ya, macam spoiler lah, spoiler kat belakang, dan satu intercom untuk abang dengar lagu. So yang ni satu. Lepas tu hari ni abang nak pakai kasut Puma Tricon, BMW punya warna guys. Lepas tu macam biasa glove daripada Revit. Yang ni satu arm sleeve daripada Rock Bros. So yang ni brand sport yang sebenarnya abang, dia punya produk is not bad, memang ada quality, dan abang akan pakai satu bag daripada Taras guys. So yang ni lah benda yang abang cuba nak pasang tu guys. Korang tahu apa ni? Yang ni adalah dia panggil apa ni Dia panggil macam pillion foot passenger block off. Untuk tutup lubang yang dekat bila apa ni, passenger pillion punya foot pad tu kita buka kan. So jomlah abang pergi tunjuk lah, nak cakap pun tak erti. Jom abang tunjuk dulu kat korang. Ni guys, benda alah ni. So trip dia dah loose. Nampak tu. Aduh, dia loose guys. So yang ni, benda lah ni, dia akan duduk kat sini guys. Walaupun benda ni kecil, cakap aksesori yang biasa kan, tapi bila kita masuk, dia akan nampak motosikal ni, look dia akan lebih nampak clean lah, nampak smart lah guys. So nak pergi buka benda ni lah. Sekarang ni nak pergi, tak tahulah, kedai Abang Zuri buka entah. Abang ingat nak pergi kedai Abang Zuri kan, minta dia tolong. Tapi kalau dia ada proper punya Elenki dia Elenki bunga, so dia ada tong ataupun dia ada batang yang panjang tu kan, so maybe boleh buka lah. Cuma abang tak pastilah belah sini boleh pasang ke tak. Belah sini pasti ada rear harga punya exhaust kan. So belah sini entahlah, kalau boleh pasang lah.
Kalau tak boleh, pasang sebelah ya guys. Okay, so abang bawa keluar motor. Nak pergi pasang benda ni lah. Nak selesai masalah ni. Dah nak jadi pemain sendiri kan. Okay. Rumput abang masih segar bugar guys. Masih elok lagi. Nice. Motor hari tu cuci dah guys. Kan, previous video tu kan. Itulah nak buat macam mana. Nak kena naik juga. Cuaca belah depan rumah abang ni nampak masih okey. Adalah tompok-tompok hitam tu banyak dah. Tapi sebelah sana gelap guys. Angin pun kuat ni. Angin memang kuat. Kuat gila guys. Not bad jugalah Bros ni punya arm sleeve guys. Nampak macam menarik. Pakai pun sedap. So abang dah beli. Sebenarnya abang dah beli 3. Ada 3. Yang ni yang biasa, yang basic guys. Harga dia tak mahal. Sekarang dia tengah promotion dalam RM3 lebih. Yang premium tu abang beli dalam RM30. Tapi tak sampai lagi tu. Sebenarnya sampai dah. Tapi beli silap saiz. So abang return balik. So abang beli lain lah. So memang nice lah dia punya cutting guys. So tengok. Cutting dia memang nice. Belah sana memang gelap gila guys. Dah gelap gila. Belah sini, kawasan sini cerah. Ada ke nak sempat ni. So update sikit lah. Progress abang maintain abang punya rumput. Sekarang ni memang agak nice lah. Memang clean. Cuma ni lah ada rumput yang dekat sini nampak ni. Dia ada naik macam lalang sikit. Nanti nak kena cabut lagi guys. So sini semua okey. Cuma abang sekarang ni start siram. Tapi abang siram malam guys. Cuaca belah siang dia panas. Dah 2-3 hari ni hujan macam renyah-renyah ya kan. So sebelah sini pun okey dah guys. Cuma sekarang ni tak beli pokok lagi. Nak letak kawasan sini pokok. Lain semua okey dah. Angin kuat ni. Hei. Adakah basah hari ni nak ride ni? Harap-harap jangan ada guys. So RM13,403 guys. Bismillah. So alhamdulillah guys, skru tu memang tak boleh buka. Dia orang kena pahat. Lepas dia orang pahat baru boleh buka guys. So nampak look dia macam mana? Nampak berjasa guys kan. So dia blend merah kan. So ada bawang merah lagi. So ngam lah. Cuma belah sini ya guys, boleh pasang tapi kena pasang ikut dalam. So pasang ikut dalam abang rasa macam tak payah pasang lah kan. So nampak saku yang sebelah sini pun nampak nice lah kan, nampak belah sini pun nice lah. So look dia daripada jauh guys. So guys, inilah kunci dia. Kunci pula skru lah. Skru yang dah kena pahat dah. Lebih guys. So alright guys, abang dah selesai dah. Sekarang ni abang ada dekat kafe abang, dekat GCR Coffee and Burger. Okay, so nak close ataupun nak end video kat sini guys. Apa pun abang rasa puas hati dengan installation kali ni. Walaupun korang tengok produk ni ataupun aksesori ni dia memang
satu benda yang kecil ya, tapi bila kita letak dekat motor, dia memberi impak ataupun kesan yang agak besar lah. Kau nampak lepas pasang memang nampaklah dari sudut, dari sisi sini pun nampak kemas. Okey, kalau duduk nampak daripada belakang pun memang nice guys. So yang ni betul-betul daripada sebelah belakang lah. Okay. Itulah kadang-kadang kita cakap pasal aksesori ni benda kecil ya, tapi akan beri kesan yang signifikan lah. So korang jangan kedekut untuk berbelanja, untuk menampakkan look motosikal korang lebih outstanding guys. So abang rasa itulah sedikit update abang untuk hari ni guys. Harap korang enjoy dengan konten yang abang buat untuk hari ni. Pasang block off untuk abang punya pilihan passenger punya footpad. Tapi bila kita letak dengan warna merah, blend tu memang agak nampak sangat lain guys. So sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, Kuatir Channel. Bye guys.